ataupun gaya komunikasi baginda Rasulullah SAW itu Sallallahu alaihi wasallam. adalah dengan memulakan kalimah ataupun sabdanya, yang mana gaya komunikasi baginda Rasulullah SAW ini bukan sahaja dapat menyentuh hati, tapi Mm-mm. dapat mengubah manusia. Mhm. Teknik komunikasi baginda Rasulullah SAW Sallallahu alaihi itu bukan sekadar mendidik, tapi membentuk manusia. Jadi antara yang paling menonjol dalam teknik ataupun gaya komunikasi baginda Rasulullah SAW itu wasallam. adalah dengan memulakan kalimah ataupun sabdanya dengan frasa. Fasa-fasa Contoh, tertentu. fasa-fasa tertentu. Mm-mm. 3 perkara. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ha ah. 3 perkara. Ada yang kita datangkan pada kali ini adalah Ha ah. 4, 4, 4, 4, Semua 4. empat-empat Semua yang berkaitan tentang 4 empat perkara. perkara. So kalau kita lihat dalam kandungan ini, Mhm. semua diawali dengan 4, 4, 4, 4. Okey. Ada kalau kita lihat dalam hadis Nabi, 7 golongan. Jadi semua frasa ini adalah salah satu teknik ataupun gaya komunikasi baginda Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam. yang dalam bentuk penyusunan yang Berstruktur. bersistematik dan bersahaja. Jadi inilah bukan sekadar ungkapan, tetapi ia dapat satu bentuk pendidikan yang berkesan. Satu bentuk pendidikan yang berkesan kepada orang yang mendengar.